bagi meneruskan majlis kita pada petang ini. Majlis ini menjemput Encik Zulkifli Muhammad Yusof selaku pengarah program dan wakil Chancellor UMPSA untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Yang berusaha Encik Muhammad Wahibi bin Abdul Razak, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran BPD Rompin. Yang berusaha Ustaz Nazri bin Ahmad, Ahli Dewan Negeri Bukit Ibang, Wakil Ahli Parlimen Rompin, barisan pengetua sekolah, guru-guru, fasilitator serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini kita dapat menjayakan satu aktiviti dipanggil STEM yang telah diceritakan oleh pengerusi majlis tadi. Satu perkara yang kita tak sangka kadang-kadang kita tiba-tiba kita dapat berjumpa pada hari ini untuk memberikan kita lebih ilmu dalam bidang STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. So kita amat beruntunglah bagi saya. UMPSA ini adalah salah satu IPTA awam yang berada di Pahang, dan dengan adanya program begini, para pelajar dan juga PBD dan juga YB dapat mengenali kami lebih dekat lagi. Jadi so datanglah ke UMP untuk bawa pelajar-pelajar ataupun untuk melihat sesuatu yang diperlukan. Pasal teknologi banyak. Ada teknologi yang melibatkan drone, ada teknologi melibatkan EV, ada teknologi yang melibatkan 3D printing. Jadi memang di UMP itu banyak makmal-makmal yang pelajar boleh datang dan dapati. Cuma kita tak boleh bawa the whole thing pada hari ini lah. Jadi cuma kita nak memperkenalkan contohnya barisan-barisan pensyarah kita. Contohnya Dr. Asrul dan di sini PM Dr. Zuhairi yang ambil gambar tu. Kalau ini dia macam juru gambar. Tapi dia agak pensyarah agak berpengalaman dalam bidang AI, Artificial Intelligence. So jadi banyak lagi yang tadi, dan kalau adik-adik berinteraksi dengan mereka tadi, ada few lecture pensyarah kita yang bidang dia pelbagai. Barulah kita boleh membina satu benda yang lebih baik lah. Iaitu bidang salah satunya bidang mekatronik, iaitu robotics dan juga yang melibatkan mekanik. Jadi teknologi terkini itu amat kita semakin dekat. Macam bidang saya kata tadi, Artificial Intelligence, itu antara bidang yang agak terkini ataupun diperlukan masa kini. Ataupun coding tadi kita belajar coding, ada Internet of Things lagi, IoT, jadi banyak yang sebenarnya kita boleh dapatlah daripada kita punya hubungan antara universiti, sekolah, sama ada sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta macam praktis, dan juga hubungan dengan YB yang kita ada lah. Semoga dengan adanya hubungan baik ini, para peserta dapat melihat pada satu sudut lain, pada sudut lain yang mungkin tertanya-tanya dan kebetulan setiap parlimen ni berlainan penyelaras. Contohnya untuk Parlimen Rompin kita asalkan Dr. Amirul. Jadi YB ataupun PBD berhubungan dengan dia. Dalam kerja-kerja yang melibatkan sains, teknologi, inovasi. Itu antara sebabnya kita letakkan pelbagai berlainan pensyarah untuk menguruskan program untuk mereka ni dikenali pada satu parlimen. Kalau kita ada 8 parlimen, maksudnya 8 pensyarah kita dikenali dalam 8 parlimen. Dan pada hari Sabtu baru ni mesti nak kami uruskan 5 lagi parlimen.
Jadi kami tengah berbincang lah, adakah tak setuju buat program tu. Tapi demi rakyat ataupun demi pelajar, kita rasa macam perlu. Kerana UMP ni adalah ada satu-satunya IPT awam. IPT awam yang ada, yang boleh membantu anak-anak lah. Jadi tak payahlah kita nak pergi Melaka ke UTM, tak payahlah pergi ke UTSM, tak payahlah pergi ke UNIMED, ya, kerana empat ini adalah universiti teknikal yang telah dibentuk oleh kerajaan untuk menguruskan hal-hal ilmu teknikal. Jadi beruntunglah kita di Pahang ni ada satu yang melihat pada kursus-kursus yang melibatkan teknologi kejuruteraan dan kejuruteraan. Kan? So tanpa jadi saya mengadu-gadulah semua hadir pada petang ini untuk kita berkenalan, untuk kita memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan STEM. Oleh itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Zulkifli di atas ucapan dan perkongsian berkaitan hala 7 program STM Madani MOSTI. Seterusnya, majlis dengan penuh hormatnya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Ruhaifi bin Abdul Razak, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Rompin, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan penutupan program STM Madani MOSTI Parlimen Rompin. Majlis berpersilahan. Terima kasih banyak majlis. Yang Berusaha Ustaz Nazri bin Ahmad, Ahli Dewan Negeri Kebab, Wakil Ahli Parlimen Rompin, Yang Dihormati Encik Zulkifli Muhammad Yusof, Pengarah Program SDI Madani dan Wakil Naib Chancellor UMPSA, barisan pengetua, barisan pensyarah, guru-guru, fasilitator serta raja yang sekalian. Saya gunakan diri saya Muhammad Rafiq Abdul Razak, merupakan wakil PPD Rompin. PPD Rompin adalah short singkatan kepada Pegawai Brigadier Rompin. Ia kena hadiri dialog prestasi berfokus, ya. Peserta didik semualah kena bincang sampai ke kebangsaan. Petang ni bertolak KL, kena sampai esok pagi dah sampai KL, kena menghadap pengarah pendidikan Malaysia yang sangat mesra itu, ya. Taklah, ya. Bagus, tegas, ya. Jadi bukan adik yang kena marah, kami pun sentiasa kena marah demi kelangsungan pendidikan Malaysia, ya. Alhamdulillah, tak ada masalah. Pertama sekali, Tuan PPD Rompin, Tuan Yazid, menyampaikan salam kepada adik-adik semua dan semua pihak pengajar sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam syariah. Yang keduanya, beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara. Yang pertama, adik-adik, seminggu dua ini, tuan-tuan sekalian, baru-baru berlaku peluncuran, ya, RPM. Benda pula RPM, kan? Kalau yang muda-muda motor-motor, rank motor tahulah, RPM tak tahu, Kalau RPM lelaki ni, kalau kemajuan kenderaan motor tu kita tahu. RPM adalah Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035. Agak-agak adik lah, kalau 2035 esok, berapa dah umurnya? Kahwin ke? Dua? Oh, lajunya, betul, ya. Jadi ini pendidikan selama 10 tahun. Jadi kalau adik-adik sekarang umur 16, anak-anak adik-adik esok dalam 10 tahun akan juga mengalami benda yang sama. Rancangan Pendidikan Malaysia yang kita banyak ubah suai demi kesesuaian dengan keadaan semasa. Termasuklah yang MOSTI, UMPSA ini buat sebagainya lah, iaitu STEM dan TVET. Seronok tak belajar pagi tadi? Seronok. Sama tak belajar pelajaran sekolah? Marah cikgu buat tak sama. Perkara yang diajar sebenarnya hampir sama, cuma mungkin pendekatan dan tenaga yang berbeza. Terbuka pada guru dan pengajar. Kenapa kerajaan saya sebenarnya kalau cakap tak suruh pakai mic? Sebab saya ni orang yang pemalu, teman-teman, sebenarnya saya kena set masa. Kalau cakap adik-adik balik maghrib, saya kena set masa 15 minit. Tak apa kalau saya pakai mic, takkan dengar ke suara saya?
Tak apa dia. Depan kita tak. Belakang kita tak. Memang boleh ya. Okey. Pertama sekali, kalau ikutkan perangkaan, murid kenapa kamu semua dipanggil dan dia cerita. Ini rahsia kan? Yang beritahu orang lain. Rahsia. Janji ya? Janji ya? Janji ya? Kerana apa? Kamu semua ni kami minta untuk ambil stand. Tahu tak stand tu apa? Yang saya kata berat tu. Itu zaman dulu. Stand apa tadi yang Cik Lupi kata tadi? Sains, teknologi, engineering dan matematik. Masalahnya lagi dirompil matematik kita. Siapa sini tanda 5? Ada? Tak ada. Oh, tanya. Tanda 4 ada? Ada. Tanya. Tanda 3 ada? Ada. Ini rahsia kita yang betul orang. Dirompil kita nombor 3 dalam faham tercorak matematik. Untuk mana? Untuk peperiksaan akhir tahun tanda 4. Mana tanda 9 tahun ni lah. Cuba jelik yang abang yang tak 5 tu kan. Kakak tu apa dia buatnya tak, tapi tak menakutkan. Apabila 85% gagal matematik. Kalau kita ya, sudah kata step 3 matematik. Kalau mat gagal nak step tu lah mana? Storm je lah kita ya. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang gagal tak banyak, cuma 70% saja gagal. Bahasa Melayu alhamdulillah 50% saja gagal. Sahaja gagal. Melayu ke apa? Itulah maknanya apa adik? Maknanya kita banyak kerja yang kena buat bersama. Sama. Ya. Jangan buat main TikTok deh. Tak kena tahu main. Ngaji je. Alhamdulillah. Hari ni ngaji saja ya. Jangan buat power. Tak ada. Singa sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu sebabnya bagi kumpulan kita mahu ya mesti pihak UNPSA. Saya kalau berucap rasmi saya tak boleh jadi ucapan rasmi. Saya tak berapa suka duduk tempat kan. Itu bahaya tu saya kena patah balik ya. Itu saya pernah kena tegur sebenarnya ya. Tak boleh. Okey. Inilah penyakit cikgu. Apabila cikgu ni saya mengajar tak lama, baru 23 tahun. Jadi mengajar ni dah jadi sebati ya. Jadi PPD ni kalau boleh tambuh daripada sekolah homo, mengajar lagi sedap daripada ngadak cikgu baik kata awak semua kan. Jadi itulah kemimbangan kita, tetapi dengan kerjasama cikgu-cikgu awak yang erat, dengan kerjasama mak ayah awak yang sama ahli-ahli dewan dengan negeri, ahli parlimen, dengan NGO, dengan apa ni swasta kerajaan, masuk UFSS semuanya, kita dapat meningkatkanlah. Dan kita sebenarnya untuk layak mendapat sijil, ini yang paling penting. Apa dia LMS ni, layak dapat sijil ni? Adik-adik belajar berapa tahun? Daripada darjah 1 sampai ke 5 berapa tahun? Agak-agak dah patutlah terluluh matematik. 6 campur 5 berapa tahun? 11 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah betul ni. Alhamdulillah. Rompil dalam faham nombor 1 paling ramai dapat CSPM. Tepuklah tangan. 8.99%. Bermaksud walaupun kita teruk mula-mula, kita berjaya di akhirnya. Dengan mana daripada 1,437 orang calon SPM tahun lepas yang mendapat lulus BM dan sejarah lulus, yang gagal hanyalah 14 orang sahaja daripada 1,400 ramai kan? Itu pun orang tu ada yang OKU dan ada yang memang dia daripada Vietnam, daripada tanah besar dan sebagainya. Dia bukan asal-usul daripada kita ni lah. Proyeknya begitu ya. Maknanya adik semua pandai. Belum cukup lagi. Pada 2023 saya sendiri pernah menghadiri kursus daripada UNP. Ini sebab saya promote pula UNP ni. Yang kalau saya salah tegur kalau tersebut UPM lah kan. Kalau saya cakap kan, kita promote UPM lah ya. UNP ni adik, kalau ada peluang, pergilah belajar ke sana. Cikgu ada peluang, bawa lah ke sana anak murid ya. Kalau ada orang himut lah. Dan tempat nak belajar sebelum pergilah. UNP ni antara universiti yang sangat bagus dari segi utama tak ada pelajar je lah. Tengoklah, profesor lah, doktor lah, main duduk diri, main biasa je, macam lihat je, buat school je kan. Buat apa-apa, relax, main kamera apa semua kan. Kalau kita malu, lagi saya kan, malu macam kan. Dia orang punya, ramai punya pakar, sehingga kan
Selamat datang. Ingat YB tadi Sampaikan barang-barang teknologi yang ada kat situ berpuluh ribu dan beratus ribu. Contoh, dulu kita terkenal dengan motion 3D cikgu. Profesor pengarah, doktor. 3D motion 3D motion. Badan kita ni kan sudah kata 3D kan. Sekarang ada paper semua kan. Tengok ahli kan. Dia ada rupanya pakaian dia letaklah tanda-tanda tu dan kamera sekeliling ni. Harga dia puluh ribu atau ribu je mula-mula. Ada di UMP. Jadi kalau ada minat animasi ke, minat coding ke, pergilah. Selagi belajarnya bagus, kelengkapan yang cukup. Tak perlulah keluar negara. Tapi nak pergi juga, pergilah, tak masalah. Ya, cuma UMP cukup. Sebab kita ni kan jenis manja dengan kita. Mana boleh jauh kan? Pergi seminggu dah nangis. Pergi sehari dah nangis. Nampak je macam ni memang tak ada. Kan? Jadi nak dekat-dekat, pergilah UMP. Adik saya sendiri pun bekas alumni UMP lah. Ya, gambar. Sekarang ni mengajar di KMB Rompin. Alhamdulillah lah. Master elektrik. Dia sama master dalam di education ke mana gitu lah. Tapi asasnya di UMP. Okay. Jadi apa yang saya cerita kat sini, 2023 kita baru lepas pandemik dan kita sedang pandemik COVID. Ingat lagi? Adik-adik dia jawab apa? Macam-macam saja kan? Dan banyak pertandingan dalam talian. Tiba-tiba ada satu pertandingan yang semua orang tak tidak buat, iaitu pertandingan animasi. Buat kartun. Dan hasil belajar dengan UMP, cikgu, masa tu cikgu ni pegawai ICT lah. Ya, bukan sekarang ni pegawai ICT. Cikgu pergi sekolah-sekolah, ajar dan paksa buat. Cikgu tak suka paksa kan, semua cikgu buat. Jadi ramai dalam sekolah masuk dan pada itu Rompin satu kan setengah dari permintaan Pahang adalah daripada Rompin. Setengah permintaan Rompin dan 1, 2, 3, 4 Rompin satu belaka nombor. Tanya Rompin. Adik-adik semua ada pakai. Cuma nak dengan tak nak. Dan tahun lepas untuk drone kita Rompin nombor 3 kebangsaan. Dan 2 tahun lepas kita mesti anjurkan mesti ni kalau ada apa mesti di sini? Tak ada. Nak marah juga ya. Tapi tak ada tak marah lah. Kenapa nak marah? Sebab universiti ni kadang-kadang macam contoh program ni lah, kadang-kadang dia tak direct pada kita. Sebab kita nak, kalau direct pada kami di daerah, kita boleh terus kepada sekolah. Contohnya ni, JPN kepada sekolah, banyak ni. Bayangkan kepada Rompin, tamat dewan, duduk sila RM20,000. Kan? Ramai minta insyaAllah. Kan? InsyaAllah atau Masya Allah. Ya? 2 tahun lepas, SK Leban Condong, dekat je. Kalau masuk ni SK Leban Condong dan juga SMK Muazzam Jaya. Masuk pertandingan lukis kartun, animasi, tapi bawah mesti. Pun kita dapat satu hati dengan nombor 3 kebangsaan. Masuk tu, ada lagi AI. AI tu artificial intelligence lah. Ya, bukan yang intelligent. Ya, itu yang kita. Okey, jadi adik-adik semua, cikgu semua, kalau nak masuk apa pertandingan sangat-sangat digalakkan. Sebab kami di Rompin, kami tak sangat pasal pencapaian. Nombor 1, nombor 3 dapat tu bonus, alhamdulillah. Yang paling penting adalah pendedahan. Lagi ramai nombor pendedahan lagi kami suka. Itu yang penting. Supaya adik-adik esok keluar tahu, oh saya pernah dengar benda ni. Oh saya pernah buat roket. Oh saya pernah buat Arduino. Oh saya pernah buat drone. Saya tahu sikit sebanyak. Sebab satu dunia dah tahu. Jangan kita macam sial lah kita kan. Internet ada. Yang tahu orang joget saja. Gelik kanan, gelik kiri kan. Kita apa? Monitor ketua kan. Itu apa? Kan? Saya bangga betul tahu. Sampai serius pelikat menangi kan. Jadi benda tak guna adik. 5 sekejap saja kan. Selama adik umur tak menangi lah, buruk sangat ya. Nak rakam sendiri, sengih sendiri sudah. Tak payah pos-pos lah kalau menangi-nangi tu kan. Apa? Takut esok kita tua tu mulalah sengih malu kan. Jiran tengok. Majib Nabi dah mula dulu. Kan. Tak kata lah kan. Cuma itu je. Yang baru ni benda tak lagi. Ya.
Kami juga melalukan, ada juga habis kita daripada Tafiz Al-Haq daripada Kampung Alai. Adik-adik ni pun walaupun dia tahfiz, tapi dia juga belajar fizik, tapi bukan rasmi lah. Kenapa? Dia belajar memanah. Kalau memanah tu, ilmu memanah sahaja ke, kekuatan fizikal sahaja ke, dia ada trajectory. Pandai adik, mesti A saya. Siapa dah handsome pandai pula tu. Trajectory Sebab tu orang memanah ni, dia bukan memanah lurus kalau jauh, dia kena ke atas sikit untuk membayangkan dia punya lencongan dia. Itu trajectory itu ada dalam fizik, ada graviti, sains dan sebagainya, ada kira-kira matematik, angin dan sebagainya, kelemapan, semua ada kira-kira. Nak katanya atlet kalau menjadi atlet sekalipun kena pandai. Semua kena pandai. Tak rugi. Sebab Nabi Muhammad sendiri pun marah kalau kita bodoh sampai ke jawab apa? Nabi kata, celakalah orang yang hari ini tidak lebih baik daripada semalam. Maknanya apa? Nabi suruh kita belajar hari-hari, tambah ilmu yang baru hari-hari. Cikgu yang bangka dia pun belajar. Untuk adik-adik yang umur 14, 16, 17 ni, kalau dah tak nafsu you, malah pula you. Contoh cikgu lah, kadang-kadang dulu saja ke rumah kan, tiba-tiba dah bosan dalam benda. Yang pertama boleh tengok YouTube, tengoklah macam-macam ada kursus-kursus online dalam tu, percuma ada. Kalau ada duit sikit, boleh buka Udemy. Cikgu selalu sadarkan budak-budak yang habis SPM, daripada duduk saja bawa hidung ke rumah tu, daripada bedek TikTok tu, belanjalah RM20, RM30, RM1, Udemy. Udemy ni kadang-kadang benda tu dia belajar kat U bertahun-tahun. Dia ajar satu susun, sebab yang ada tu pun syarah U juga. Tapi dia buat side income tepi. Dia buat e-khusus, e-khusus lah, aku sedang talian. Tersusun. Cuma dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu tak banyak. Bagus. Jadi apa bahasa U masuk, kita dah ada pengetahuan tu sedikit banyak. Cikgu dah belajar anak sekarang cikgu, harga dia RM400 untuk menjadi accountant yang hebat dan ada kira-kira bisnes yang sebenar. Tapi dia tengok sekali je, lepas tu dia pun ngantuk, dia tidur. Cikgu menangis, dia kata habis pun kita tidur. Kan? Itulah juga. Jadi belajar tak pergi belajar. Akhir kata, adik-adik semua, kamu semua ni sangat penting bagi kami, kerana Malaysia daripada dulu sampai sekarang nak 60% minimum 60% minimum masuk aliran STEM, masuk aliran sains, yang ada sains. Jadi masalahnya 2023 berapa tahun ke belakang? 3 tahun ke belakang. Satu Malaysia yang ambil STEM ramai sangat, 15%. Sebenarnya ramai ni, katalah ramai ni, 100 orang ni, 15 orang yang ambil STEM. Yang lain ambil benda. Kan? Bukan tak sudi cikgu, matematik pula. Bukan dia susah, dia menyusahkan. Jadi adik-adik, masa banyak ke? Internet ada ke? Ada. Jadi saya pernah tengok orang berjoget, kita boleh buat apa? Belajar. Pahala dapat, dosa pun tak ada. Betul? Betul. Belajar tadi jadi kalau ada seorang masalah, rujuk kepada cikgu. Kalaulah ini last, adik-adik semua, kecuali yang Tafiz Al-Haq tadi lah, tapi boleh cikgu lah nanti kalau ada masalah. Kamu semua ada delima. Ada delima tak? Ada. Lepas ini cikgu tak mau dengar lagi ada orang marah cikgu. Bukan marah cikgu lah, cikgu tak adil. Cikgu, buruk cikgu. Cikgu, macam lah. Cikgu seperti dia je masuk pertandingan. Saya ni macam mana? Saya pun handsome juga. Contoh, kan? Dalam delima, buka tu ada pertandingan yang awak boleh masuk. Tak kira awak tua ke muda ke. Tua muda tu maknanya yang budak lah, umur kamu lah. Apa bangsa, apa agama, apa pendapatan, masuk saja sebab dia online sahaja dalam talian. Online sahaja. Jadi jangan takut, jangan minta. Tiada kos yang dikenakan. Cuma satu dari syarat dia, kamu kena lantik seorang cikgu sebagai guru penasihat. Itu sahaja. Walaupun dia tak apa-apa. Dia pening. Apa ni? Tak boleh guru nama je. Kan? Daftar saja. Sijil masuk saja. Paling busuk sijil negeri. Tapi terlepas semua sijil kebangsaan, masuk saja sijil kebangsaan. Wow tak? Wow, tak banyak. Ada 29 tadi
Tapi saya tak tahu cikgu. Tak tahu tak apa. Ambil nombor telefon cikgu, nanti apa-apa boleh cikgu. 019 959 6009. Jangan risau, cikgu tak ulang. 019 sebenarnya ambil lah tapi boleh minta cikgu, cikgu semua ada. Semua ada 019 959 6049. Kamu nak buat animasi tak reti, telefon cikgu, cikgu datang bantu. Kamu nak buat video tak reti, telefon cikgu, cikgu datang bantu. Yang penting kamu dapat pendedahan. Kamu nak main drone tak reti, khabar cikgu. Sama-sama dia tak reti, ya. Tak boleh risau, insya-Allah. Cikgu ada tim-tim cikgu, don't worry, ya. Jadi boleh ambil nama cikgu. Kalau tak ada, boleh minta cikgu lah. Nama cikgu Royfi. Itu saja, cikgu minta maaf. Cikgu sajalah banyak bergurau. Sebab ni dah tengah hari untuk ngantuk. Itu belakang sana dah alibas dengan sedikit dah tahu tak sikit. Gurau saja. Harap-harapnya sebab kamu ni adalah kami punya pelapis. Kami nanti esok kamu yang akan menunjuki negara Malaysia. Bagi yang Islam, ingat, jangan tinggal. Alhamdulillah, itu yang penting. Itulah kejayaan yang paling tinggi sebagai orang Islam. Itu saja. Cikgu mohon maaf. Dan dengan ini cikgu mewakili Pihak Mufti dan juga Pemerintah dan juga UMP menutup merasmikan majlis penutup program SPI Madani pada waktu